Macam tak percaya kan, dekat tengah-tengah Rex KL ni pun ada satu ladang dessert strawberry segar macam dekat Cameron. Nak cari spot rare lepak dalam bandar, meh kuali cadangkan Berry Good Cafe ni wajib masuk dalam list singgah makan korang tau. Menariknya, korang boleh rasa sendiri strawberry segar yang dipetik terus dari ladang chiller ni. Kreatif kan? Inilah tarikan moden tanam strawberry berkualiti premium. Bolehlah datang cuci-cuci mata. Untuk dessert, mestilah kena cuba yogurt frosty, hanya RM18 je. Kalau korang nak tahu, yogurt ni dihasilkan sendiri dari strawberry yang ditanam segar dalam chiller ni tau. Buah-buahan berry ni pun segar dan yogurt pun sangat halus dan tak cair. Lagi sedap dimakan bila yogurt ni melt bersama sirap buah pekat manis. Berry shake ni pun antara paling ramai order, hanya RM16 je. Perancuannya sama, guna yogurt dikisar bersama susu, strawberry dan sirap buah manis. Ada pula topping whipping cream dan strawberry masam manis, memang segarkan tekak. Bukan setakat dessert je korang kesini, merchandise seperti tote bag, berry badge, t-shirt cute pun ada tau. Alang-alang tu bolehlah shopping-shopping. Jadi kalau korang ke Rex KL, bolehlah singgah ke ladang dessert strawberry ni sambil layan view.